Bahasa Inggeris seperti yang kita ketahui merupakan bahasa global, iaitu lingua franca. Jadi bahasa Inggeris ini memang umum mengetahui digunakan secara meluas dalam komunikasi di peringkat antarabangsa. Kemahiran bahasa Inggeris ini amat penting, terutamanya dalam penjaya. Di Malaysia, bidang linguistik hanya satu sahaja, iaitu di UKM ini. Ya, di tempat-tempat lain, di universiti-universiti lain tidak mempunyai satu bidang linguistik yang khas. Kami menawarkan 9 kursus bahasa asing, iaitu bahasa Arab, Mandarin, Jepun, Korea, Perancis, bahasa Sepanyol, Jerman, bahasa Turki dan juga bahasa Thai. Termasuk juga khusus-khusus terjemahan. People were very nice, both the lecturers and also our seniors. So if we had any issues even outside the university, we can just go up to them, ask them. And also during the class, it's very interactive. So they ask us questions, they let us ask questions. Setakat yang saya belajar di sini, kualiti pensyarah saya boleh katakan amat bagus dan cemerlang lah. Kerana pengajaran mereka amat interaktif dan semua pelajar-pelajar diberi peluang untuk berinteraksi antara mereka. Saya sangat seronok sebab kita dapat belajar bahasa yang baru yang mungkin kita tak boleh dapat waktu kita kat sekolah ataupun sebelum ni tak dapat peluang untuk ambil bahasa yang ketiga. Saya lebih menekankan kepada collaborative learning. Ya, jadi di mana kita mengajar bukan hanya one way communication tetapi lebih kepada two way communication. Sebenarnya banyak aktiviti yang dijalankan bersama dengan pelajar, menjalankan kerja lapangan melalui assignment, projek dan juga pelbagai aktiviti yang ada di dalam kuliah dan juga di luar daripada kuliah. Pelajar-pelajar yang mengikuti kursus bahasa asing ini, mereka mempunyai keistimewaan. Pelajar boleh mengikuti kursus mobility selama 6 bulan ataupun 1 tahun. Ada setengahnya dibiayai sepenuhnya oleh universiti tersebut dan setengahnya dibiayai sebahagian. Kebolehpasaran tinggi. Antara prospek kerjaya termasuklah ramai pelajar-pelajar kita menceburkan diri dalam bidang, ada yang menjadi pegawai diplomatik, perhubungan antarabangsa, ada yang bekerja di Wisma Putra, ada yang bekerja sebagai wartawan dan editor. Setakat ini tidak ada masalah untuk mereka mendapat pekerjaan ataupun bersama dalam masyarakat yang ada selepas mereka menamatkan pengajian. Ambillah bahasa asing kerana lebih banyak bahasa yang kita tahu, lebih banyak kawan yang kita dapat buat. Bila kita banyak kawan, kita akan dapat banyak pengalaman. Mula jangan takut kerana insya-Allah lecturer semua akan membantu anda dengan latihan-latihan yang efektif. Jangan anggap bahasa asing sebagai sebuah bahasa yang membebankan, tidak. Tapi anggaplah bahasa asing sebagai salah satu jalan untuk kita lebih maju ke hadapan. Jadi jangan lupa ambil bahasa asing. Bahasa Arab, bahasa Korea paling popular. Silakan.